Hello guys, welcome back to our channel. Hari ni kita dekat Majlis Apresiasi Akademik dan hari graduasi untuk Form 5. Okay, so sekarang ni kita nak cari pelajar-pelajar yang dapat anugerah. So, let's go. Guys, sekarang ni kita bersama dengan pelajar cemerlang tingkatan 1 iaitu Nasar Hasina. Okay, saya nak tanya awak, apa perasaan awak dapat anugerah murid paling cemerlang tingkatan 1? Perasaannya gembira lah, tapi bila naik pentas tu macam berdebar sikit, rasa macam tak percaya. Apa kata-kata semangat awak untuk rakan-rakan seperjuangan awak? Kata-kata semangat, teruskan study sebab study tu bawa kita kejayaan. Lepas tu redha ibu bapa tu pun ada. Sekarang kita bersama dengan pelajar cemerlang tingkatan 2 iaitu Muhammad Zuhairi Izzuddin. Okey, Zuhairi, apa perasaan awak dapat gelaran murid cemerlang tingkatan 2? Perasaan saya rasa bangga lah dan gembira juga. Sebenarnya saya tak sangka saya dapat gelaran ni. Saya nak tanya awak lah, apa kata-kata awak untuk batch awak, untuk rakan seperjuangan awak untuk dapatkan gelaran sama macam awak? Kata-kata dari saya lah untuk kawan-kawan di luar sana, untuk berjaya kita kena kuatkan diri lah, kuatkan niat dalam diri. Kita kena motivasikan diri kita sendiri. So kalau untuk cari motivasi tu dari banyak benda kita boleh dapat. Contohnya ceramah, idola, saingan kan. Tapi paling penting dia dari dalam diri sendirilah. Okay, hi guys. Okay, sekarang ni kita bersama dengan pelajar cemerlang tingkatan 3 iaitu Alia Husna binti Ahmad Yazid. Okay Alia, saya nak tanya, apa perasaan awak dapat gelaran murid yang paling cemerlang di tingkatan 3? Of course lah happy kan, sebab ni kira macam anugerah yang tertinggi lah kan untuk saya kan. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak, apa kata-kata awak untuk rakan seperjuangan awak? Korang buat je selagi boleh. Study smart, not hard. Sekarang ni kita bersama dengan pelajar cemerlang tingkatan 4 iaitu Saya Nur Aini Syairah binti Muhammad Arif. Okay, sekarang ni saya nak tanya akak, apa perasaan akak dapat pelajar cemerlang tingkatan 4? Saya berasa bangga juga dengan pencapaian saya. Saya harap saya dapat 11A+ untuk SPM. Okay, kata-kata untuk rakan-rakan seperjuangan. Saya harap korang jangan putus asa, buat yang terbaik dan go Slytherin. Guys, sekarang ni kita bersama dengan pelajar terbaik SCPM semester 1 yang dapat 4 flat je guys. Sekarang ni kita nak memperkenalkan dia. Nama akak Nur Afrina binti Syarul Azmah, panggil akak Fina je. So perasaan akak bila dapat 4 flat hari tu macam tak percaya macam serius lah aku dapat 4 flat, serius lah. Tengok banyak kali, ya Allah dapat 4 flat. Walaupun hakikatnya macam tak percaya lah. Dah lah ragu-raguan Arabnya dengan pengajian amnya. Jadi bersyukurlah dapat 4 flat. Kata-kata hikmah yang dapat disampaikan kepada member-member kat luar sana, jangan give up, jangan banyak komplain, banyakkan berdoa, kekal berusaha, jangan push macam tak ada hari esok nak study. Okay guys, sekarang ni kita bersama dengan pelajar SPM 10A. Diperkenalkan. Assalamualaikum, nama saya Hakim Irfan bin Ismail. Apa perasaan abang dapat 10A? Rezeki, itu semua rezeki. Perasaan saya bersyukur sebab ni semua Tuhan bagi. Satu, kita kena ingat, kita tidak perlu bergantung kepada orang lain dan kita perlu bergantung kepada yang di atas, kerana yang memberi itu adalah Dia, bukannya kita ataupun orang lain. Tak ada apa pun yang kita perlu buat untuk kita mendapat kecemerlangan kecuali kita perlu berusaha tanpa kita melupakan yang di atas. Jadi untuk yang akan datang, semoga yang terbaik buat anda. Dan jangan lupa hasil kita untuk diri kita nikmati di masa hadapan. Terima kasih. Sekarang ni kita bersama dengan penerima anugerah lonjakan sarjana iaitu Saya Mariam Kamalia binti Nur Zaini. Saya nak tanya akak, apa perasaan akak dapat anugerah lonjakan sarjana dari 3A ke 10A guys? Alhamdulillah. Okey, saya berasa sangat bersyukur dengan apa yang saya dapat. Dan saya harap rakan-rakan seperjuangan saya dapat masuk universiti dan belajar lebih rajin dan fly high. Okay semua, bye. Okay, sekarang guys, kita bersama dengan pelajar straight A guys. Pelajar straight A ni. Okay, so kita perkenalkan. Nama saya Nur Anissa binti Hairul Anwar, pelajar straight A 9A. Saya nak tanya akak, apa perasaan akak dapat gelaran straight A ni? Oi, terkejut weh. Macam tak SPA dapat 9 Selalunya kan bawah 5 kita dapat kan.
Tapi Alhamdulillah lah. Inilah kata-kata motivasi sikit untuk rakan-rakan perjuangan akak yang bakal study ke U yang diorang nak. Belajar lah, jangan tak belajar. Itu je. Okay guys, itu sahaja untuk majlis apresiasi akademik pada hari ini. Semoga kita dapat mencontohi mereka-mereka yang mendapatkan anugerah tadi. Okay, itu sahaja pada hari ini. Kita pergi ke next video.